Yang Mak Berhormat kalau tadi cakap elok, tak bangkit pun tuduh-menuduh. Saya rasa tak timbul pun perkara ni. Kita dengar semua. Betul. Kita steady. Tuan Ketua, saya ingin dah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tambun. Saya telah bangkitkan minggu lepas dalam PC saya. Saya minta supaya kerajaan membentangkannya dalam parlimen. Yang nak tuduh-menuduh ni pasal apa? Kalaupun ada ahli-ahli yang berhormat yang bangkitkan isu ini, kerana kita membaca daripada laporan akhbar. Sebab itu kita minta supaya Yang Amat Berhormat bentangkan dalam parlimen. Kalau dah bentang, kita terima. Kalau ada lagi khilaf yang akan timbul di masa hadapan, kita tanya lagi. Itulah kerja kita. Yang Amat Berhormat kalau tadi cakap elok, tak bangkit pun tuduh-menuduh. Saya rasa tak timbul pun perkara ni. Kita dengar semua. Betul. Kita steady. Oleh sebab itulah saya mohon kami di pihak sini sebenarnya menunggu, inilah jawapan yang kita tunggu. Sebab kalau jawapan begini, Yang Amat Berhormat kata selama ini persahabatan yang begitu baik di antara Malaysia dan Indonesia. Saya bersetuju. Bukan itu saja, kami pun ada rakan-rakan di sana. Sebab itu kami mahu penjelasan. Kalau sudah ada penjelasan seperti ini, saya bagi pihak semua ahli-ahli yang berhormat sini ucap terima kasih, lain kali buat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuan Sri Speaker,